Soleh letak faedah Nabi pegang 5 perkara. Pertama pun rajin sembahyang, kedua daulat dirasyadah Allah ya Tuhanku minta makangan kami umat dalam dunia. Allah ya Tuhanku minta makangan kami umat dalam dunia. Dalam dunia benabi rahmat ura akhirat syurga Nabi. Allah demayang kulai baca selawat, demayang ke pengetuntut ilmu. Allah demayang kulai baca selawat, demayang ke pengetuntut ilmu. Demak kelimang bubur ibadah, diberi selamat di dalam iman. Allah ya Tuhanku pertama rahmat kekama umat dalam dunia. Allah ya Tuhanku pertama rahmat kekama umat dalam dunia. Dalam dunia benabi rahmat ura akhirat syurga Nabi. Kalaulah anda baca Al-Quran di waktu malam sebelum tidur, tabur Al-Quran dengan faedah Nabi pegang raya terpada. Kalaulah anda baca Al-Quran di waktu malam sebelum tidur, karena Al-Quran kalam ilahi dan baca sabir raya terfala. Allah terima kasih ingin kamu ucapkan kepada daulat ahli rumahnya melimpah rahmat diberi Tuhan kerana beriman bandung kamunya. Kalaulah anda baca Al-Quran di waktu malam sebelum tidur, kerana Al-Quran kalam ilahi dan baca sabir raya terfala. Allah dalam rumahnya dan sabah hidang asal di dalam bermacam rupa kisah keberi asal hidangan orang berquran serta berdoa. Waktu malam sebelum tidur kerana Al-Quran kalam ilahi dan baca sabir raya terfala. Allah kalaulah ada sumur di dada, bolehlah abang menumpang mandi. Kalaulah ada umur yang panjang dan jalala ilmalah muja'ah kembali.